Hai, saya Aidil Putra Bishak. Hai, saya Muhammad Syarifin bin Jimmy. Hai, saya Haji Azad bin Wakil. Ujian protokol koordinasi mata dan tangan. Nama produk kami ialah Control Ball. Murid 1, angkat kedua belah tangan. Murid 2, bersedia. Ikut arahan saya. Murid 1 perlu melepaskan bola besar atau bola kecil. Bola besar. Bola kecil. Murid 2, angkat kedua belah tangan kamu. Murid 1, bersedia. Ikut arahan saya. Sama ada perlu melepaskan bola besar atau bola kecil. Bola kecil. Bola besar. Platform 2. Di sini, murid perlu memasukkan pundi kacang ke dalam gelung. Dua gelung pertama yang berada di hadapan mempunyai 5 markah. Manakala, gelung yang terakhir iaitu yang paling jauh memiliki 10 markah. Murid perlu mengumpul markah yang terbanyak untuk menjadi juara. Murid perlu sedia? Mula. Stesen 3 dan terakhir, di sini murid perlu melambung bola dan menangkap semula bola itu. Tetapi murid perlu mendengar arahan yang diberikan oleh guru. Contohnya, apabila melambung bola, murid perlu mendengar arahan yang diberikan oleh guru, iaitu tepuk satu tangan, tepuk dua tangan dan tepuk 3 tangan. Murid perlu bersedia. Tepuk 1 tangan, tepuk 2 tangan, tepuk 3 tangan.